masak apa tu? Sejuk-sejuk time hujan ni kalau dapat makanan berkuah panas-panas pula memang sedap. Jom kita masak mi rebus Terengganu. So mula kita kisarkan bawang besar, bawang putih, lada hitam, air sedikit kita kisarkan sampai dah lumat. Panaskan minyak, kita tumiskan bahan kisar tadi sampai dah betul-betul pecah minyak. Masukkan ayam, sikit dah berbola, masukkan sampai ayam terkejut. Masukkan air, kita perasakan dengan garam, cube pati ayam, masakkan sampai ia mendidih. Boleh masukkan carrot, batang sawi, cili padi dan kita sambung masak seketika. Masukkan tomato, telur satu persatu, sawi, kita masakkan sampai telur tu masak. Kalau suka telur tu separuh masak, boleh masakkan sekejap je. Lepas tu boleh tutup api dan angkat. Untuk mi kuning kita boleh celurkan sekejap dengan air panas. Lepas tu kita boleh tapis dan toskan. Siaplah satu hidangan kita hari ini, mi rebus style Terengganu. Memang mudah dan cepat je nak masak. Bahan pun simple sangat. Nak sedap lagi boleh buat bola ikan lepas tu masakkan sekali. Time dulu makanan ni lah selalu akan dihidangkan untuk keluarga. Siapa yang tak pernah makan bolehlah cuba masak dekat rumah. Untuk lebih lagi banyak resepi boleh follow, like dan komen. Jom makan.